Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke Sinaran Nira Channel. Alhamdulillah, hari ini saya di Pekan Sungai Lembing, Pahang Darul Makmur. Sungai Lembing ni dulu popular dengan galian biji timah. Pernah menjadi pusat pengeksportan biji timah antara yang terbesar di dunia lah. Daripada tahun 1900 sampai 1987. Bila harga biji timah jatuh menjunam dan syarikat yang berfungsi di sini tidak lagi dapat mengekalkan keuntungan mereka. Jadi kawasan Lombong sini ditutup. Ni adalah Museum Sungai Lembing yang ada memaparkan segala-gala lah daripada tempat mereka menggali biji timah, bagaimana mereka menggali biji timah dan sebagainya. Dan di sana kalau kita nampak di sana ada signboard dekat tempat orang yang sedang menyapu tu. Ada terowong, dululah ada terowong. Terowong yang boleh membawa tidaklah ke dalam sangat, tapi kawasan penggalian biji timah itu. Tetapi setelah saya berbincang dengan orang di sini tadi, mereka berkata Lombong tu jatuh sebelum zaman Covid. Jadi monumen terowong Sungai Lembing itu telah ditutup. Dan sebelum saya terlupa, kalau anda ke Sungai Lembing, Pahang Darul Makmur ni, pastikan anda beli dan makan biskut Sungai Lembing. Saya baru beli dan baru makan, alhamdulillah sangat sedap. Rangup macam wafer. Kalau wafer yang kita selalu beli masa kita kecil-kecil dulu. Dan sangat sedap. Kalau cecah dengan Nescafe pun memang ngam lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila like dan subscribe Sinaran Nira Channel. Assalamualaikum, saya dari Sungai Lembing, Pahang Darul Makmur.